Pakcik, saya diberitahu ada perkembangan terbaru tentang misteri hantu durian. Betul tu. Sebenarnya... Rasa tak ada apa yang kembang tu. Betul, Kak. Tak ada apa-apa yang jadi. Betul. Kita orang cuma kena kerja dengan hantu durian. Kabur. Ular besar. Hati-hati. Ular besar. Dan dengan Kak Ros je. Hati-hati. Apa korang buat? Dengan siapa? Lepas tu kita orang jumpa Opek. Masuk. Maju. Hati-hati. Pengembaraan bermula. Akan datang hanya di Pawagam. Jangan lupa tengok cerita kami. Tengok